dia. Wih, takut. My God. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Nothing. Ting ting ting. Hi guys. Selamat pagi. Selamat tengah hari. Aku rasa dah berapa bulan dan hampir 1 tahun aku tak buat video YouTube, which is post vlog pasal YouTube. Aku banyak fokus dekat TikTok, aku banyak fokus dekat Instagram, aku banyak fokus Reels. Dan sekarang ni aku rasa sudah tiba masanya untuk aku aktif balik dekat YouTube. Sebab memandangkan kita punya pendapatan dekat YouTube, maka kata masuk lah juga kan. So why not kalau kita starting balik lah kan. So sebelum ni rasa macam tak ada semangat nak buat vlog, but today I rasa I will come back. By the way, hari ini vlog kita adalah aku nak introducekan kepada korang kucing-kucing aku. So vlog pada hari ini kita starting dengan kita tunjuk kucing kita, nama apa, baka apa, berapa harga kita beli. Gitu. So, korang yang masih belum kenal aku, my name is Muhammad Izwan Shah bin Manasih. Konten aku adalah konten pasal lifestyle, vlog pasal lifestyle, vlogging, review, POV, and affiliates. So, kalau korang masih belum subscribe, jangan lupa untuk support me by subscribe my YouTube channel. So, let's move to the part yang kita nak show. Aku akan showkan kepada korang my cats yang ada dekat rumah aku. By the way, untuk pengetahuan korang, aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebihlah daripada 5 ekor kucing. Jadi aku akan tunjukkan kepada korang satu persatu. By the way kan guys, kita dah berubah. So, sebelum ni aku punya ratio, aku punya video biasa memanjang. Tapi memandangkan aku buat video YouTube, jadi kita punya ratio kita adalah secara landscape. So, kita starting dengan yang ini. This is my new cat. Ni adalah kucing baru aku. Nama dia unik sikit tau. Nama dia adalah Chatbit. Ni kucing baru yang aku ambil daripada orang. Ada orang bagi adopt. Comel gila. Bulu dia tebal. Baka dia, I don't know. Tapi aku rasa dia punya baka domestik mix dengan long hair. Maksudnya kucing yang kacuk lah. Tapi bulu dia tak panjang sangat. Tapi bulu dia sangatlah gebu and putih bersih. Inilah Chatbit. Kau tengok bulu dia kan. Gebu kan weh. Cuma ekor dia tak panjang. Ekor dia macam agak melengkung lah gitu. Dan Chatbit ni dia betina. Yang ni free je tau. Yang ni free. Yang ni ada orang bagi adopt. Sumpah cantik. Aktif. Dia lah kucing yang paling aktif dekat rumah aku. Chatbit ni. Chatbit say hi. Hello, comelnya. Comel kan? Okay, so sekarang ni aku akan tunjukkan kepada korang kucing yang kedua aku selain daripada Chatbit. Let's go. Kucing aku yang kedua, which is dia pun betina juga. Nama dia Bella. Kenapa aku tak nama Bella? Sebab aku tengok muka dia. Muka macam ayu-ayu keperempuanan, cantik kan, comel kan. So kucing yang ni adalah Calico. Dia baka Calico, which is warna dia warna Calico, warna tompok-tompok campur. Warna dia adalah warna Calico pastel. Sangat comel. Dan dia punya bulu dia pun agak gebu juga. Bulu dia tak terlalu panjang, but dia punya bulu gebu dan comel lah, cantik. Tapi ekor dia pun still juga melengkung, tak panjang macam ni. Baka Bella ni, I think lah dalam mungkin mix juga domestik dengan long hair macam tu. Bulu dia gebu gebas. Bulu dia tidak terlalu panjang macam Parsi, but dia still bulu yang cantik, yang lembut macam Chatbit ni. Tengok. Chatbit ni antara adik yang paling bongsu lah. So umur Bella ni I think dalam 4 bulan ke 3 bulan. 4 bulan kot. Masa tu aku ambil kecil lagi. Yang ni aku beli dengan harga RM300 Bella. Sebab dia punya warna Calico ni, biasa warna Calico ni mahal juga. Tapi aku boleh dapat seller yang murah. I think murah lah kot, 300 kan, I don't know. But mungkin bagi setengah orang tu pricey juga. But sebab kita minat kan, so kita beli. Bella, comel kan Bella kan. So let's move to the next cat.
Gah. Untuk net cats ni korang jangan terkejut sebab harga dia sangat-sangatlah mahal. So pricey. Tada! So sekarang ni dengan aku, kita ada Opet. Opet ni dia sensitif, dia susah untuk kita nak pegang. By the way, Opet ni adalah kucing paling manja dengan aku. Kadang-kadang dia datang, dia mari, lepas tu dia hidu-hidu, dia jilat-jilat aku. By the way, jap. Dia kucing yang sangat sensitif. Opet ni baka British Shorthair. This is the original British Shorthair. Kalau kau tengok dia punya muka bulat. Ya Allah, ya Tuhan ku, Opet. Opet, kita nak buat video ni. Dia sangat-sangat cantik sebab kita bagi makanan yang mahal. Kita bagi booster. And dia adalah kucing yang betina juga dekat rumah aku. Kucing yang paling besar. Yang paling tua lah. Walaupun itu pun umur dia tak sampai 1 tahun lagi. Maybe dalam 8 bulan ke 9 bulan. Dia pun masih belum mengawan lagi. Dan inilah Opet. Untuk harga Opet ni, Masya Allah juga. Aku beli dengan harga 1,000. Ni almost 1,000 lah. Aku boleh kata 1,000. Ni pun aku rasa dah murah sebab aku dapat seller yang murah. Aku dapat seller yang murah, aku beli dengan harga 1,000. Cantik kan? Comel kan Opet. Dia sensitif tapi dia manja. Kalau kita nak dukun ni boleh je. Opet. Korang suka tak? Comel kan? Tengok. Opet. Opet dah makan ke? Ini adalah short hair Opet betina. So sekarang ni kita akan move untuk kucing yang seterusnya. Tada! Ini adalah kucing seterusnya. Ini adalah satu-satunya kucing jantan short hair dekat dalam bilik ni. Which is, dalam bilik ni aku sebenarnya bela 4 ekor, ya Allah. Aku bela 4 ekor kucing. So kita ada short hair dengan kita ada domestik lah. So yang ni adalah Kelvin. Nama dia Kelvin. Kelvin ni adalah paling sensitif, susah gila nak pegang. Dia tak suka kalau kita gukung dia. Dia tak suka short hair ni. Yang paling gemuk sekali lah dia ni lah, Kelvin. Dan kalau korang nak tahu, Kelvin ni aku pun beli dengan harga yang mahal juga, which is harga almost 1k juga. Sebab Kelvin ni, dia mix tau. Dia mix British short hair, mix dengan Scottish Fold. Sebab dia punya telinga dia Scottish Fold. Kau nampak tak telinga dia jatuh macam tu kan? So tubuh dia agak kecil, agak pendek. Dan dia punya ekor dia agak pendek jugalah. Dan bulu dia seperti biasalah, short hair kan, gebu-gebas. Aku tak tahu berapa kilo ni. Berat gila weh. Dan gemuk, macam teddy bear. Kau tengok, kepala dia kecil, kepala dia bulat, dia gemuk. Dulu dia suka kena gendong, tapi sekarang ni dia sangatlah sensitif. Oh my god, aku tak tahu macam mana nak pegang. Jap, aku rasa aku nak buat thumbnail. Jom ya, kita buat thumbnail. Tak akan move to the next. Meow, let's go. Kucing ni korang jangan terkejut ya, sebab kucing ni sangat-sangat rare gila. Tada! This is my cat. Bukan harimau tau, tapi kucing. Leopard cat lah, kucing Bengal. Which is aku ada kucing Bengal yang macam harimau ni. Yang ni jantan dia. Yang ni aku beli dengan harga almost 1k juga. Mahal weh kucing-kucing aku, serius aku kata. Mahal gila. So dia punya corak dia sangat-sangat cantik. Dia kucing Bengal, yang ni jantan. Yang betina aku beli 2 ekor. Tapi dulu yang betina meninggal. So kalau korang pernah tengok video aku yang viral dulu, kucing Bengal aku pernah mati disebabkan oleh dia sakit. Nama dia Simba. Nama dia Simba je guys. Nama dia Simba. Sebab dia macam harimau So aku letak nama dia Simba. Comel kan? Harimau. Yang ni dia karakter dia sangat-sangat licik dan liar sebab dia macam kucing hutan. So kucing ni aku letak dia dekat luar rumah. Macam tu. So dia duduk dekat dalam sangkar, kita tak boleh lepas sebab bahaya. Kalau dia terlepas nanti dia tak balik rumah. Hi Simba. How are you? Meow. Meow. Simba ni comel ni Tengoklah bulu dia. Wih, takut. My god. Okay, next kucing yang aku ada juga. Yang ni dia lebih kurang dengan Simba juga. Nama dia, tada, ni Maya. Maya ni dia tabby. Dia sebenarnya kucing Bengal yang mix dengan kucing biasa. Kucing Bengal mix. Sebab itulah dia ada corak Bengal-Bengal sikit. Dia tidak terlalu pure macam si Simba ni. Dia tidak terlalu pure macam si Simba. Corak dia lain sikit lah. Simba dia punya corak dia sangat cantik dan mahal. Yang ni corak dia biasa je. Tapi still dalam orang kata mix dengan kucing Bengal. So Luna ni, Maya ni sebenarnya dia ada kembar. Seekor lagi kakak dia si Luna. Tapi malangnya kakak dia juga meninggal sebab kena racun. So sekarang tinggallah Luna seekor. So macam tu lah ya. So korang boleh nilai sendiri lah. Luna ni kucing yang orang bagi adopt. Jadi tak ada harga lah. Dia ada orang yang bagi adopt dekat aku. Hamba Allah yang baik.
So korang nilai sendirilah berapa harga kucing yang aku ada dekat rumah aku ni. Korang total sendiri, nanti aku akan letak kat sini. So macam itulah total dia, betapa mahalnya kucing yang kita beli. Dan kucing ni yang kita beli sebab kita nak biarkan dia. Sebab kita nak biarkan dia, kita nak jual balik. Macam tu. So guys, aku rasa sampai sini sajalah kot vlog aku hari ni. Jadi kalau korang macam minat lah nak tengok kucing-kucing ataupun nak tengok lagi vlog-vlog pasal kehidupan aku, korang boleh subscribe dan korang komen je vlog apa yang aku nak buat. Nak buat vlog pasal bagi makan dekat kucing ke, ataupun nak buat vlog pasal aku mandi kucing ke, and everything. Just comment saja. Jangan lupa untuk support me by subscribe my YouTube channel. Until we meet in the next video. Assalamualaikum. Bye bye. Hi guys, thanks for your watching. Jangan lupa untuk like, share dan komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Yang merasa bila tangannya hanya di atas.